Assalamualaikum. Boom. Hari ni saya makan dekat Kuala dengan bos. Toki MKS. Nak makan dulu. Dah tak khabar. Hari ni kita nak try ni. Roti benang. Jom kita layan. Sekejap, saya nak ambil video. Ada roti benang Oh, dia roll Oh, ni panggil roti benang. Kreatif lah. Okay, pukul 3 tu je lah rehat sekejap Sorry, pukul 12. Oh, sampai pukul 3. Kita masuk balik pukul 5 lah. Pukul 5. Lepas tu pukul 5 sampai pukul 12 malam. Tu jadi tu. Suka pula merakam tengok tu. Tengok. Oh, Wak Oden Station. Pencipta roti benang. Oh, tu abang ni. Ni abang ni Wak ni. Tak dia cipta roti ni. Oh. Lama dah buat ni menu ni? Dah sebulan lah. Baru lagi lah. So, next time kita mungkin kita buat sarang semut tak? Sarang semut Kita cipta sarang semut. Asyik. Tak mudah je kan? Bang, buat keluar roti bang. Pukul 10 lah. Belum siap lagi. Oh, lagi? Lepas tu dia makan dengan apa? Lepas tu kita bagi daging sikit. Lepas tu ada dia punya accessory sikit lah. Oh, ada sini sikit. Ni ada kari kambing ada? Kambing ada. Oh, tu tambah lain lah. Oh, okey. Roti benang Roti tsunami. Tu benang tu. Dia bungkus ke? Ni untuk menu dia ni. Menu dia. Daging Daging cincang apa? Cincang
Oh, bau dah. Okey, siap. Alamak, banjir. Yang kari kambing mai. Kari kambing Ha. Nasi lemak ke kena ni? Ha. Ni bihun, nasi goreng. Oh, sangat baik. Roti benang ni dia ada ni daging cincang. Terkuah. Dah habis. Okey Mak Roti. Okey. Baik eh? Oh, mantap. Roti benang. Mana nak taruh roti benang? Kau. Bawa baju bang benang. Macam ni. Udah dah kira-kira ya eh. Ambil daging dia sikit. Kuah dia. Bawang sikit, sambal, sebelah. Dia jadi luar ke dalam. Dia campur sama. Dia kencang eh. Hello. Punya bawang apa betul benang. Dengan daging. Ada daging. Bismillah. Ada roti potong nak. Roti benang. Kari kambing. Ini kambing ya? Bang kambing. Yang Cari jadi. Kena ambil daging pula. Daging ni. Kuah kari kambing sikit. Bismillah. pada hari 9 ke Cina. Kita masuk ke sana jalan 2 dia orang tua. Alhamdulillah kita dah makan pun. Apa nama tempat ni bos? Oh, Menyando. Batu 26 Kampung Ramun Cina Kecil. Oh. Melaka. Alright. Alhamdulillah dah kenyang makan roti benang. Berbenang-benang kali ni. Perut pun berbenang juga. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe saya punya YouTube channel. Okay, support peniaga-peniaga yang ada di Pasar Besar Melaka. Okay, bagi cara kita support peniaga kita. Assalamualaikum.